Okey, kasar. Ni sikit je. Besar bang, serius. Letak. Ya Allah, baru cakap besar. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak kepada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan harian korang. Okey, lama betul aku tak mancing. Lepas aku pindah rumah itu, hari ni baru aku ada peluang untuk pergi mancing lah. Dan pagi ni aku bersama dengan Sifu Jamri. Sifu Jamri kita. Siapa yang belum subscribe Jamri Fishing, aku jemput untuk singgah channel Jamri Fishing ni. Jemput randuk hari ni, geng. Tengah pakai suit randuk. Hari ni pun aku pakai suit randuk kat. Tapi tak tahu lagi lah randuk ke tak kan. Sebab air surut sangat ni. Apa-apa pun tengok je lah hari ni kan. Hari ni kita orang nak mancing haruan dekat spot dekat dengan rumah aku ni je lah. Harap-harap adalah rezeki untuk tontonan korang semua. Okay, nak set up dulu barang. Dan korang stay tune dan tengok video sampai habis. Okay geng, layan. Okey geng, pagi ni aku ada bawa soft rock daripada AIC, Army Ijai Channel. Pagi ni aku nak try pakai soft rock ni. Nak tengok padu tak padu kan. Sebab review daripada kawan-kawan aku, dia cakap soft rock ni padu geng. Okey, kita tengok sekali imbas. Warna pink. Aku ada ambil warna pink ni kan. Dia punya blade, dia punya mata, dia punya soft rock ni punya tekstur memang cun, lembut. Lembut, tengok ni geng. Lembut. Ini kalau ikan ambil, insya-Allah lekat ni. Mata dia pun, kedudukan mata dia pun cantik. Dia tak terlalu rendah. Jadi potensi untuk strike tu tinggi lah. Dan kalau korang tengok kedudukan mata dia, memang cun. Kedudukan mata dia memang cun, tersorok kat sini. Walaupun tersorok, disebabkan tekstur katak ni lembut, macam ni, tengok, mudah mata tu keluar. Dan kedudukan mata dia ni sesuai lah untuk kita main dekat spot-spot yang agak heavy cover. Jadi hari ni aku nak cuba pakai soft rock Army Ijai Channel ni, warna pink. Ok geng, jom kita terus ke spot. Okay, jom terus ke spot. Depan ni ada anak geng. Baling di atas ni lah, baling di atas ni. Jangan rapat, pergi ke rapat. Baling di atas ni. Depan tu ada anak ni. Tengok Sifu Jamri kita pujuk. Cast of the day, bismillahirrahmanirrahim. Curut sangat ni. A few moments later. Oh, okey geng, ada geng. Okey geng. Strike pertama hari ni. Menggunakan soft rock AIC
Okay, Alhamdulillah, strike yang pertama untuk hari ni. Menggunakan Sofrock AIC geng. Sofrock AIC AMI Ijai channel. Mencakuk geng. Okay, aku nak ambil ikan ni sebab ada kawan aku nak ikan lah. Wife dia baru bersalin. Jadi ikan macam ni, saiz macam ni aku nak bawa balik hari ni. Okay lah geng. Terbaik geng. Aduh, lucut. Lucut geng. Aduh, lucut geng. 5 minutes later. Akhirnya berapa kali dia ambil. Okey geng, tak kumpau geng. 3-4 kali. Weh, ular lah. Ular. Tu, atas pokok ular sawa. Ular sawa. Ni pokok depan ni. Dia jatuh tadi. Ingatkan apa punya ular. Weh, ular duduk atas pokok ke? Ni, nampak ni? Ular sawa apa kau? Tak ah. Nak pergi kat dia lah ni. Okey geng. Tengah-tengah mancing dengar bunyi pergerakan. Rupanya tu atas tu ada ular sawa geng. Atas pokok sawit. Tu dia. Nampak tak tu? Tu nampak tu. Ular sawa geng atas pokok sawit. Jadi pada korang yang memancing dekat spot-spot macam ni kan, pada korang yang memancing dekat spot-spot macam ni, korang kena berhati-hati lah, peka pada keadaan sekeliling geng. Okay geng nampak tu ular sawa geng atas pokok. Tu dia dah berjalan dah, bergerak geng. Alright. 15 minutes later. Okay geng, disebabkan spot tadi dah semakin cetek, dah surut sangat, jadi kita pindah spot, tukar spot ni. Aku pun dah lama tak main kat spot ni. Jom kita cuba geng spot ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng. Alhamdulillah geng, strike. Ya. Strike curut. Strike, double strike. Double strike geng. Double strike. Okey geng. Alhamdulillah. Tak. Jatuh bang. Okay, alhamdulillah geng, strike yang ketiga. Strike ketiga untuk hari ni. Saiz baik jugalah, tak adalah besar sangat. Masih lagi menggunakan Sofrock AIC warna pink. Memang terbaik lah geng Sofrock ni. Memang bagi aku Sofrock macam ni memang terbaik. Sebab ikan tangkap InsyaAllah lekat.
Kalau dia tangkap kemas geng, insya-Allah lekat geng. Oh, dalam ni dia ambil ni. Tu dia. Alhamdulillah geng. Soft Rock AIC warna pink. Memang terbaik geng. Aku memang recommend kat korang yang nak beli. Boleh contact Ami Ijai. Okey geng, terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Aduh. Yes. Naik. Alhamdulillah geng. Ni bahaya ni, boleh lucut ni. Air saya baik. Saya baik. Alhamdulillah geng. Strike keempat geng, saiz okey kat geng. Strike keempat. Masih lagi menggunakan Soft Rock Ami Ijai warna pink. Memang terbaik lah geng Soft Rock ni. Aku dah jatuh cinta lah dengan Soft Rock ni geng. Tu dia. Saiz baik juga geng. Saiz tapau. Ni dia. Kan kita tapau geng. 12 seconds later. Okay geng. Strike geng. Strike geng. Alamak geng. Alright. Kasar boleh tahan lah. Saya biasa lah. Okay geng. Alhamdulillah. Strike lagi geng. Allah lucut. Allah hai. Aduh. Memang tak ada rezeki lah. Dah lap grip dah. Boleh lucut lagi. Aduh, tak ada rezeki lah geng. Aku dah lip grip lah geng. Boleh lucut. 10 seconds later. Aduh, sayang betul. Kasar juga tu. Itu paling kasar hari ni tu. Tak ada rezeki geng untuk strike. Tapi dah kira strike lah kan. Lucut atas darat. Seko. Tak ada rezeki. Okay. Tak apa, kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tadi dia ambil melotok tu. Okey, kasar. Okey geng. Alhamdulillah geng. Allah, dia bawa masuk dalam ni ya. Kejap. Dia lilit sawit pula. Ada lagi. Kita kena pergi kat sini geng. Kita paksa sangkut. Alah hai. Ni kasar ni. Kena sikit je, ya Allah. Kena sikit je. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Mantap. Alhamdulillah geng. Tadi dah lucut seko. Rezeki ni. Allah ganti lagi seko rezeki. Saiz sama juga macam tadi geng. Ni lagi kasar geng. Alhamdulillah geng. Tu dia. Saiz padu.
Oh, soft rock AIC kena telan geng. Telan. Oh, tengok geng. Kena telan geng. Soft rock AIC. Wih, dah cabut dah pun. Aku buka mulut dia. Bahaya betul. Alhamdulillah geng. Rezeki geng. Strike ke-6. A few moments later. Oh, saya nampak gorgon. Saya nampak kelibat gorgon di ujung sana. Ambil lah. Oh, ui. Alah, yang lain ambil. Yang lain ambil. Ada sarang ni lah. Tak. Ni bujang. Bujang. Oh. Terbaik geng. Alhamdulillah, strike yang ke-7. Padu geng, soft rock AIC ni geng. Korang kalau tak dapat kan memang rugi geng. Tak apa-apa pun aku kena lip grip dulu geng. Bahaya kan lucut. Geng, soft rock AIC. Jadi lah tu. Okay. Licin. Masuk dalam ni cepat weh. Okey, licin geng. Tak sempat nak grip. 1 minute 37 seconds later. Ambil. Ada. Alah, ya Allah. Meletup besar ni. Confirm besar. Aduh sayang. Besar tu lah. Confirm besar ni kalau meletup macam tu. Abang dapat semua samaran best-best. Cantik lah penutup. Aduh geng, tak dapat lagi geng strap penutup geng. Meletup Abang Jamri punya. Gila. 1000 kali. Meletup kan. Ada ni. Ada benda yang panjang tu. Yang panjang tu. Pujuk lagi. Try. Besar bang, serius. Meletup. Ya Allah, baru cakap besar. Mana aku nak landing kan. Ini sikit je. Sikit je kena sikit je. Ya Allah. Mana lip grip aku? AIC geng, AIC pink. Ni AIC pink. Aduh, krem. Krem. Selamat. Aduh, krem geng. Aduh. Alhamdulillah geng, strike. Padu geng, meletup-letup geng. Sampai krem tangan aku geng. Aduh. Tapi abang punya tadi tu besar bang. Terasa dia punya. Aduh, sakit badan dah. Aduh. Bang, tolong jap bang, sakit badan bang. Aduh. Tolong jap. Tolong buka jap. Sakit tangan dah, terkehil tangan. Aduh. Pusing-pusing dah. Pusing badan. Sekejap. Sekejap. Dah. Okey, alhamdulillah. Okay, aku nak menamatkan lah misi meranduk hari ni. Tangan aku belah kanan terkehil geng. Tadi nak handle ikan tadi. Nak grip bibir dia. Tangan aku terkehil. Sakit. Jadi aku stop dulu lah. Kita tunggu kat atas, rehat-rehat, tunggu Abang Jamri ada lagi kat sana. Jadi Abang Jamri mancing dulu. Okey geng. Hasil untuk hari ni, alhamdulillah geng. Tahan lah hasil hari ni. Boleh tahan lah geng. Alhamdulillah. Saiz pun okey dah. Saiz kapau kan. Okey. Terbaik geng. Okey geng, syukur alhamdulillah.
dekat spot kedua ni memang strike bertubi-tubi lah geng. Alhamdulillah. Puas hati lah strike ni. Abang Jamri pun. Bang okey bang strike spot kedua bang Okey. Ini memang lagi terbaik lah. lagi mantap. Okey bang, nanti kita repeat lagi bang. Repeat. Alright. Repeat Nanti kita repeat Bila? lagi Minggu geng. depan Nanti insya-Allah. Memang Nanti ada masa kita akan repeat lagi geng. Okey. Walaupun penat. Penat sikit geng meranduk. Walaupun penat dah lama lah sebenarnya aku tak meranduk ni. Hari ni ada geng meranduk, aku ajak Abang Jamri. Okey. Okey, berkenaan dengan soft rock. Soft rock AIC geng, warna pink ni. Aku memang recommend dekat korang ni untuk dapatkan soft rock ni. Memang padu. Kalau dia ada sambaran, insya-Allah memang lekat geng. Hari ni aku ada lucut rasa dalam seekor atau 2 ekor je. Itu pun sebab tak lekat sambaran tak berapa padu lah, tak berapa tepat lah. Kalau dia ambil solid, insya-Allah memang lekat. Dan memang susah nak lucut. Okey geng. Pada korang yang nak dapatkan soft rock AIC ni, jangan lupa untuk PM Sifu Ami Ijai kita dekat Facebook beliau. Ataupun boleh PM dekat channel dia AIC Ami Ijai channel. Okey, kita jumpa lagi di waktu akan datang. Jangan lupa untuk subscribe sekali Jamri Fishing. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum geng.